Nampak dari jauh macam memang betul. Telur mata masak kicap. Favorite. Walaupun telur digoreng macam ni pun dah nampak sedap. Nak goreng garing boleh, nak goreng tengah dia tak masak boleh. Ikutlah suka hati asalkan goreng. Kemudian kita bolehlah masak kicap dia. Kuah kicap dia senang je. Bawang tu biar banyak. Kadang-kadang panggil masak kicap bawang. Bawang merah, bawang putih, cili hijau, cili merah, masuk kicap dulu. Biar dia tumis dengan minyak tu, berkilat-kilat lah dia. Kemudian baru masukkan air. Kalau boleh masuk air panas, ikutlah nak banyak mana. Masuk tomato, masuk sos cili, masuk sos tiram sebagai perasa. Memang rasa sedap. Memang confirm sedap. Bila masukkan telur disatukan dengan kuah kicap tu, memang rasa nak makan kejap-kejap tu. Tengoklah, mendidih-didih ni memang sedap sangat.